zahir Allah tataharraka illa lillah. Dia tak bergerak zahir dia, semua lillah. Pandang lillah, dengar lillah, makan lillah, berjalan lillah, semua lillah. Bukan linnafs, bukan kena nafsu. Itu warak yang zahir, belum batin. Kalau al-batin, Allah yadkhula qalbah illallah. Dia tidak masuk dalam ingatan hati dia melainkan Allah je. Dia tak benar masuk qalbi dia makhluk tak. Makhluk dia tak luar je. Ya, nak berniaga ke apa, bisnes, segi syarak lulus, tu luar. Dalam dia tak benar. Dalam dia ma'allah. Kun ma'allah. Hendaklah kamu dengan Tuhan. Mau terbuka jalan makrifat. Ya, kalau dalam kita terbenam dalam kalbi, sebab benda dia masuk dalam kalbi, benda apa? Benda bila dia terbenam dalam hati, mana benda tu besar dalam hidup dia. Benda bila besar, dia akan terbenam di dalam. Kalau kita masuk dalam kalbi kita, dunia bagaimana, dunia tu yang dibesarkan. Bawa rendah semayang kan dia nampak. Ya, habis dia nampak. Tapi kalau dalam kalbi dia, dunia tidak ada. Kau tidak ada dalam hatiku, cakap dengan dunia. Ya, macam mana orang sudah apa, dia peras berkasih kan, dia nak marah kepada kawan, kau jangan terhegi-hegi, kau tak ada dalam hatiku lagi. Betul? Macam itulah kata, wahai dunia, kau tidak ada dalam hatiku. Talaqtud dunya bisalasati tuluk. Siapa cakap tu? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, talaqtud dunya bisalasati tuluk. Aku dah talakkan dunia 3 talak. Talak bain kubra. Bukan talak raji'i lagi tak. Itu Sayyidina Ali dah pergi kat dunia. Boom. Dunia mana tu? Dunia yang menghalang. Dunia di dunia. Dia bukan dia ambil dunia untuk akhirat, itu lain. Itu masuk dalam hadis, dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah mazra'. Apa mazra'? Ai mahaduz zar'i, tempat bertanam. Dia ada 2 tu. Sebab penting, ilmu penting. Kita nak beza mana satu dunia ya yang dipuji, mana satu dunia yang dicela. Walhasil dia, kalau qalbi tidak mantap dengan Allah, memang dia ambil dunia silap. Kalau qalbi dia tidak mantap dengan Tuhan, dia akan ambil dunia silap. Confirm dia ambil silap. Ulama pun terbalik. Ya, ulama boleh terbalik dan Bala'am boleh terbalik.